Saya tak minta simpati, cuma saya nak bagi tahu. Apa yang berlaku pada Yusof Rota, dia juga boleh berlaku kepada sesiapa saja. Tapi kalau dia sampai letak jammer depan rumah, ini kalau polis kata ini bukan ada kesalahan jenayah, something wrong lah guys. Sebab barang tu saja, kalau ditangkap, didenda 500,000 tau. Boleh pergi 500,000, setengah juta. Bermakna kesalahan besar lah. Tapi kenapa hantar unit pemusnah bom? Siapa yang bagi arahan ni? Siapa yang bagi arahan? Arahan siapa? Come on. Daripada informasi yang saya dapat, inilah job Motat. Kan saya sebut tadi tu, nama Motat. Anjing nama Motat ni lah. Motat ni anjing kepada Ivo. Ivo ni anjing kepada anjing lah. Jadi, nak tutup mulut saya lah. Kan saya dah bagi tahu. Dia orang akan berusaha macam-macam. Dia orang nak jimatkan saya. Nak sabotaj. Letak dadah. Letak senjata api. Macam-macam dia orang nak buat. Yang penting mulut saya ni tertutup. Tak boleh bercakap. Sebab tak tahan koyak. Jadi Ivo ni dah arahkan Motat untuk bertindak kat atas saya. Saya dah bagi tahu awal lah kat korang. Mungkin masa tu orang tak percaya. Sekarang korang dah percaya dah. Saya tanya dengan korang dah percaya tak? Dengan insiden semalam ni, korang dah percaya belum apa saya cakap ni? Pasal Ivo, pasal Motat ni semua ni. Korang dah percaya belum? Pasal dia orang macam mana dia nak kenakan saya ni, kau percaya tak? Sebab tu, kenapa saya berhati-hati? Dan ingat, benda ni melibatkan Salim Kunyit Kongkang. Salim Kunyit Kongkang ni dengan Ivo. Termasuklah Farhash. Sebab Ivo ni sampai hantar budak jaga Farhash. Siap cuci kereta Farhash lagi. Dapat motor. Kau tengok punya bangsat dia orang ni. Itu saya cakap, kenapa semalam tiba-tiba, awal sampai. Dah standby. Bukan simpati yang saya tak minta simpati. Cuma saya bagi tahulah. InsyaAllah Allah lindung. Kita berusaha, Allah akan bagi perlindungan. Cuma saya nak bagi tahu. Puak-puak ni, zalim. Apa yang berlaku pada Yusof Rota sepatutnya jadi pengajaran dah. Dah boleh fikir dah. Kalau Yusof Rota boleh kena naya macam ni sampai 9, 10 hari dalam penjara, blok air, banduan air. Boleh hukum gantung mati tu kalau tiba-tiba bersalah tau. Dia boleh berlaku pada siapa saja. Takkan tak nampak? So takkan kau nak kompromi? Apatah lagi sokong? Fikir. Jammer diletakkan rumah saya supaya ganggu saya punya internet, supaya tak boleh buat live. Tutup mulut. Tapi rezeki Allah Ta'ala tunjuk, Mami Onang nampak. So dia letak jammer tu, lepas tu dia ambil balik sebab jammer ni mahal. Jammer ni ada nombor siri, ada tracker. Dia boleh pergi kepada siapa pemilik, siapa owner. Jammer tu siapa punya? Agensi kerajaan mana? Tentera ke? MC ke? Polis ke? Itulah kenapa benda tu penting. Bukti. Sebab dia benda tu kena daftar dengan MC. So, letup kan, tak adalah hilanglah nombor siri. Nak nombor siri pendatang apanya?